Bila buat pemeriksaan kesihatan, doktor kata kolesterol awak tinggi. Macam mana boleh jadi kan? Inilah misteri yang ramai orang hadapi dan hari ini kita akan rungkai sama-sama. Dan mungkin anda sendiri pun dah lalui benda ni. Dah cuba jaga makan, tolak tepi makanan berminyak, ada yang dah mula makan ubat pun, tapi nombor kolesterol tu degil betul tak nak turun-turun. Selalunya kan, puncanya bukan sebab kita tak cukup disiplin, tapi sebab kita sedang berpegang pada kepercayaan yang salah. Masalahnya ialah pernah tak anda garu kepala fikirkan pasal ni? Ada orang tu nampak fit, nampak sihat, kurus je. Tapi bila buat pemeriksaan kesihatan, doktor kata kolesterol awak tinggi. Macam mana boleh jadi kan? Inilah misteri yang ramai orang hadapi. Dan hari ini kita akan rungkai sama-sama. Dan mungkin anda sendiri pun dah lalui benda ni. Dah cuba jaga makan, tolak tepi makanan berminyak, ada yang dah mula makan ubat pun, tapi nombor kolesterol tu degil betul tak nak turun-turun. Selalunya kan, puncanya bukan sebab kita tak cukup disiplin, tapi sebab kita sedang berpegang pada kepercayaan yang salah. Masalahnya ialah kita sedang berperang dengan musuh yang salah berdasarkan peta yang dah lapuk. Saya suka sangat perumpamaan ni sebab ia betul-betul kena. Peta kesihatan yang kita guna mungkin dah lama tamat tempoh. Jadi, misi kita hari ini mudah saja. Kita akan lukis semula peta tu guna dakwat sains yang paling terkini. Dah sedia? Jom kita mulakan. Kita akan pecahkan satu persatu 5 mitos kolesterol yang paling popular. Dan saya boleh jamin, ada beberapa fakta nanti yang akan buat anda tengok pinggan anda dengan cara yang sangat berbeza. Baiklah, kita mulakan dengan peta kesihatan yang lapuk ni. Jangan pandang remeh tau. Sebab salah faham ni semua, ia macam software yang berjalan senyap-senyap dalam kepala kita. Ia yang mempengaruhi pilihan kecil kita setiap hari. Okey, mitos nombor 1. Yang ni saya yakin semua orang pernah dengar. Kolesterol tinggi ni masalah orang tua je. Betul tak? Bila dah berumur sikit, barulah kena risau. Dulu-dulu, kita selalu fikir macam itulah. Bila umur meningkat, salur darah pun mulalah berkarat sikit-sikit. Tapi, realiti baru ni, jujur cakap, agak menakutkan. Sekarang kolesterol tinggi dah jadi benda biasa untuk orang umur 30-an. Malah, ada yang baru masuk 20-an pun dah kena. Jadi jelas, puncanya bukan lagi sekadar nombor pada kek hari jadi kita. Habis tu, kalau bukan umur, siapa dalangnya? Jom kita kenal pasti 3 suspek utama dalam gaya hidup moden kita. 1. Makanan ultra diproses dan minuman manis. 2. Gaya hidup kita yang asyik duduk je. Dan 3. Yang ni ramai terlepas pandang. Stres yang kronik. Bila kita stres tanpa henti, badan kita akan hasilkan lebih banyak kolesterol sebagai tindak balas. Jadi, tolong ingat ayat ni baik-baik. Kolesterol tak kenal umur. Ia kenal gaya hidup. Ini satu anjakan pemikiran yang sangat besar tau. Sebab ia alihkan kuasa dari sesuatu yang kita tak boleh kawal, iaitu umur, kepada benda yang kita boleh kawal, pilihan harian kita. Seterusnya, kita masuk bab 2 mitos yang saya rasa paling bahaya. Kenapa? Sebab kedua-duanya bagi kita satu rasa selamat yang palsu. Jom kita bongkar mitos kurus dan senyap. Mitos nombor 2. Saya kan kurus, takkanlah kolesterol tinggi. Yang ni sangat-sangat biasa kita dengar. Satu tanggapan yang bahaya sebab budaya kita dah lama ajar kurus tu sama dengan sihat. Tapi, betul ke? Ada satu istilah menarik yang pakar kesihatan guna, iaitu TOFI. TOFI. Maksudnya, thin outside, fat inside. Kurus di luar, berlemak di dalam. Ini macam satu perangkap kan? Sebab ia ingatkan kita yang saiz luar kita tu langsung tak menceritakan apa yang berlaku di dalam badan kita. Jadi, kat mana kolesterol ni menyorok? Bayangkan paip air kat rumah. Lama-lama, kerak akan terbentuk kat bahagian dalam kan? Macam itulah kolesterol buat pada salur darah kita. Ia melekat dan membina pelak secara senyap-senyap. Dan benda ni boleh jadi pada orang kurus yang mungkin jarang bersenam atau suka minum kopi manis setiap pagi. Jadi ingat, badan yang nampak okey di luar tak semestinya sihat di dalam. Dan disebabkan masalah ni berlaku secara tersembunyi, ia bawa kita terus kepada mitos nombor 3, kepercayaan yang berbunyi macam ni. Tak apa, badan aku nanti bagilah signal kalau ada apa-apa yang tak kena. Ramai yang tunggu rasa pening-pening ke, sakit leher ke, barulah nak risau. Hakikatnya, jangan tunggu. Gelaran pembunuh senyap tu bukan main-main. Ia diberi sebab yang sangat jelas. Kolesterol tinggi tak bagi sebarang simptom awal. Tak ada rasa sakit, tak ada lenguh, tak ada pening, langsung tiada.
Selalunya, simptom pertama yang muncul adalah sesuatu yang dah terlambat, macam serangan jantung atau stroke. Itulah amaran pertamanya. Menakutkan kan? Baiklah, dari badan kita, sekarang kita beralih ke pinggan kita pula. Jom kita siasat musuh di pinggan. Ini bahagian yang paling banyak salah faham dan kekeliruan. Mitos nombor 4. Yang ni memang popular. Jangan makan telur banyak sangat, nanti kolesterol naik. Saya rasa kita semua membesar dengan nasihat ni kan, terutamanya kuning telur tu dianggap macam musuh nombor 1. Tapi, sains sekarang dah tunjukkan cerita yang berbeza. Bukan telur tu sendiri yang jadi masalah, tapi konteks dia. Tengok perbezaan ni. Telur rebus adalah satu pakej nutrisi yang hebat. Tapi telur goreng yang dimakan dengan sausage proses dan roti mentega, ceritanya dah lain terus. Jadi, soalan sebenar bukanlah telur tu jahat ke tak, tapi kita makan telur tu dengan cara apa dan dengan kawan-kawan dia yang mana. Dan ini membawa kita terus ke mitos terakhir untuk hari ini. Mitos nombor 5. Semua lemak itu jahat dan mesti dielakkan. Ini adalah saki-baki dari zaman fobia lemak tahun 80-an dan 90-an dulu, yang sampai sekarang masih menghantui cara kita fikir pasal makanan. Realitinya, badan kita sangat perlukan lemak untuk berfungsi dengan baik. Kuncinya bukan untuk jadi anti lemak, tapi untuk jadi pemilih lemak yang bijak. Tugas kita ialah untuk gantikan lemak yang tak baik, macam dalam donat atau minyak goreng berulang kali dengan lemak yang baik. Lemak baik ni kawan kita. Contohnya macam yang ada dalam ikan salmon, kekacang dan minyak zaitun. Okey, kita dah berjaya bongkar 5 mitos besar. Habis tu, macam mana rupa peta kesihatan kita yang baru dan dah dikemas kini ni? Peta baru anda ada 5 kebenaran yang jelas. Jom kita ulang kaji. 1. Ia tentang gaya hidup, bukan umur. 2. Kurus tidak semestinya sihat. 3. Ia pembunuh senyap, jadi jangan tunggu simptom. 4. Konteks makanan lebih penting dari satu bahan sahaja. Dan 5. Pilih lemak baik, jangan takutkan semua lemak. Tapi, peta ni tak ada gunanya kalau kita tak mula bergerak kan? Jadi, apa langkah pertama yang paling mudah? Saya bagi 3 idea. 1. Lain kali pergi beli barang dapur, perhatikan betul-betul apa yang masuk dalam troli. 2. Esok, cuba tambah 10 minit saja berjalan kaki. Dan 3, yang ini paling mustahak, buat janji temu untuk pemeriksaan darah tahunan anda, walaupun anda rasa sihat. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Macam mana pula kalau ada orang yang dah buat semua benda dengan betul? Dia jaga makan, dia bersenam, dia makan ubat. Tapi kolesterolnya tetap degil tak nak turun. Adakah ini bermakna ada lagi mitos lain yang lebih mendalam yang kita belum sentuh? Fikir-fikirkan.